Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selamat dan salam lah kepada fufuk kita semua. Jadi dalam itu jadi pihak sebelah le apa ni tempat Hormuz tu. Panggil lorong Hormuz tu. Jadi masalah nampak jadi berat semula pula dah. Jadi pakak-pakak tutup. Kalau dalam berita tu dia panggil pakak-pakak tutup belakang. Pihak Amerika pun tutup situ. Tak tahu lalu. Kata-kata setengahnya dia tak beri hak Iran dan sokong Iran je saja tak boleh lalu. Ada setengah kata katuk belakang. Tak walau alam tak tahu lah situ. Sebenarnya Iran dia tak boleh lalu benar-benar lah. Tu. Lepas tu jadi Iran pun tutup juga belah dia pun. Sebenarnya nampak kena dah tu. Lalu Iran tu dah. Buka lorong tu nampak dia lembut dah situ. Tapi buat dia lembut, Amerika nampak kerah pula situ. Jadi nampak tak sudah. Nampak jadi tak sudah panggil. Jadi kita tengok rupanya sebelah li Amerika lah tak sudah tu. Kita kata walaupun Iran lembut lah mana pun nampak tak jadi juga tu. Nampak rupa-rupa tu dah. Walaupun kita kata kalaulah jumpa pula semula, lepas tu nak orang panggil buat janji semula. Kita tu walaupun buat janji semula, pihak Iran turut lemuk turut hak Amerika nak sekalipun, kita rasa tak sudah juga. Nampak rupa-rupa tu, nampak tak? Sebab nampak rupa-rupa pihak Amerika dia tak ada nak sudah dak. Nampak tak? Dia nak merapah rupa-rupa dia tu. Dah, walau alam lah sebenar tu. Tapi nampak rupa-rupa tu kita kata. Kalau dia nak merapahkan, jadi melemuk lah mana pun tak jadi. Kalau lembut dah, wak janji dia siap dah pun, tak ada apa nak mari panggil nak mari menentukan kata dia tu tak silakan janji. Tak ada nak ya. Kalau wak janji sudah dah, dia silap janji nak katalah. Nampak tak? Kalau buat janji kerah lah pun. Kerah lagu nak kerah dah. Kalau lah siapa silap janji, contoh kata Amerika silap janji, pihak Pakistan dan negeri lain-lain nak sokong Iran. Kalau tu sebab ada jalan sikit. Tetapi kalau sampai masa sungguh nak sokong sungguh kedak, tu suku kira pula. Sebab kalau sampai masa dah dia tak sokong, saja juga dah. Walaupun ada surat dah pun. Ada surat dia tak turut je saja ya. Nampak tak? Tapi kalau tengok negeri lain tu dia takut. Dia tak berani nak silap janji tu kerana dia ada megeh dah. Kita kata seperti Amerika ada megeh. Seperti EU. EU ni ya Amerika ada megeh. Orang panggil apa? EU dah. Orang panggil apa ni NATO. NATO ni ya Amerika pergi. Sebab kata Amerika pergi ni jadi siapa salah une hak NATO tu, dia denda lah. Dia boleh denda lah. Denda dengan secara kerak kerak ni cabut ni potong ni dia buat boleh. Nampak tak? Tapi negeri lain tu kita nak buat lah tu dengan Amerika tak boleh. Sebab tu Amerika tak takut tu. Nampak tak? Ni lah satu setengah daripada sebab tu dia pisah nak megih Arab. Sebenarnya Arab dia boleh buat lah tu. Arab boleh. Kalau Arab dia pakak molek tu dia nak tekir Amerika boleh. Tekir lagu mana? Kerak menyok, kerak tu Amerika susah lah. Walaupun kita kata dalam Amerika sendiri ada menyok. Tapi walaupun ada pun dia panggil Amerika ni dia guna banyak sangat. Dia guna minyak banyak sangat negeri Amerika ni. Sebab itulah kalau Arab pakak tutup, dia lepas lalu dah. Sebab itulah Amerika dia nak retoh negeri Arab ni. Kalau dia retoh Arab dia semua, bermakna kata rupa tu tak ada rupa tu negeri suku Arab tak, bukan negeri Amerika. Tapi panggil dia duduk buah dia belakang ikut dia kata tu paling belakang paling tak pe. Kalau lah tu bermakna kata duk buat seolah-olah buah jajah dia dah lah. Dia sampai situ tu
Makna kata dia tak nak takut siapa dah. Nampak tak? Dia mau nak tekan, dia mau nak tekan ni gapo dia tak boleh. Dah. Dia jadi rupa tu. Sebab itulah kalau lah kita kata dia boleh Iran hidup bawah dia. Lorong lak merah ke atau lorong Hormuz juga boleh dia semua. Bermakna kata dia boleh tekan hari lain. Contoh kita tekan Cina. Tekan Cina. Nak tekan Cina, nak tekan kat sebelah hari lain boleh. Seperti kata siapa tak turut dia nak kerak minyak, dia nak kerak gas. Takutlah sebab ia susah lalu dah. Kita kata seperti negeri Turki ni asal dulu je tak ada sesak di Turki dah. Tapi buat Amerika sekat ni jadi bergantung juga lah ni tu. Turki sendiri pun jadi bergantung juga. Dan negeri-negeri lain tu kalau tak turut dia jadi gantung, jadi susah lah. Dia kerak kau ni tak beri, kau tu tak beri kau ni. Inilah inilah membawa kepada jadi susah negeri. Lepas tu negeri lain ni dia tak sepa dulu. Dia tak sepa dulu. Kerana lain tu dia guna dengan banyak perkara. Guna dengan minyak, guna dengan gas. Walaupun kita kata api yang kita guna buka pelita, buka apa ni, dia kena guna minyak juga. Cara nak buat api tu. Nak guna gotu, nak guna ni, dia kena pakai minyak kebanyakan. Sebab itulah setengah daripada sebab negeri Cina ni ada pisah nak buat benda-benda guna dengan api. Contoh seperti kereta api, kereta hak guna dengan api. Kereta hak guna dengan api, kereta hak guna tak pakai minyak lah. Kerana sebab hidup tilik dah dia kata minyak ni jadi panggil jadi boleh buat menyusahkan dia. Kalau negeri lain yang ada minyak tak apa. Kita kata contoh seperti negeri Rusia. Rusia tak apa. Kerana negeri dia sendiri tu minyak banyak dah. Tapi Cina ni minyak ada. Kalau ada pun sikit sangat, tak ada nak guna oleh negeri, tak ada. Inilah setengah daripada jadi menyusah dia. Tapi dia pisah buat benda guna api. Tapi walaupun duk pisah usaha cekap pun, tapi panggil jadi tak ada sepenuh mana lagi lah. Seperti kereta-kereta dia duk jual oleh negeri Thai sendiri pun banyaklah jadi tak sepenuh mana. Jadi kok ni tak cukup kakah kok ni adalah. Tu dah. Jadi nyala sendiri, jadi bakar sendiri. Jadi tak ada cukup semerak lagi lah dia panggil. Tapi insya-Allah lah masa depan mungkin boleh jadi kalau lebih hebat pada masa sekarang lah. Inilah satu setengah daripada berita-berita yang diberlakukan dalam masa lalu ni. Mudah-mudahan Harry selamatlah. Selamatlah dari berhentilah. Kerana musuh-musuh ni dia tak sepengah dulu dah. Musuh-musuh lalu ni tu apabila berlaku musuh-musuh lebih lagi berlaku musuh pada negeri yang besar, dia sakut pauk yang menyusahkan seluruh orang panggil. Cuma menyusahkan sikit dan banyak gitu ya. Dia tak sepengah semasa dulu. Semasa dulu kalau tak berlaku musuh yang di partai kita, selamat lagi partai kita. Dia berlaku sampai partai kita, itulah baru tak selamat. Tapi lawan tak, dia jadi berekai hubungnya. Dia jadi susah di mana? Susah belakang, susah habis. Ni dah. Ni satu setengah daripada berita-berita yang berlaku pada luar negeri. Mudah-mudahan kita pakat berdoa lah. Selamat belakang. Selamat kita sendiri, fok kita dan tempat-tempat lain pun selamat jugalah. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin.